ada seorang bernama Zamri Vinod yang sengaja selalu mengulangi perkara-perkara kenyataan-kenyataan yang boleh menyentuh sensitiviti agama Hindu. Walaupun beberapa kali laporan polis telah dibuat, kita lihat bahawa beliau tidak diambil sebarang tindakan. Jadi persoalan adalah kenapa beliau tidak diambil sebarang tindakan? Kalau Harith Iskandar diambil tindakan, Cecilia Yap diambil tindakan, kenapa beliau tidak diambil tindakan? Dan seorang bernama Crime Man, beliau ini berada di Germany dan sengaja meluahkan perkataan-perkataan yang menghina agama Islam. Jadi persoalan saya, bagaimana kita ingin meningkatkan kecekapan Kementerian Perpaduan untuk menyekat kenyataan-kenyataan ini yang berbau hasutan. Sama juga dengan Zamri Vinod, Firdaus Wong, kadangkala Zakir Naik dan beberapa individu seperti Vijayan Savarinathan dan Saravanan Shanmugam. Saya sebagai backbencher ingin memberi penekanan kecekapan kerajaan perpaduan, terutamanya Kementerian Perpaduan perlu dipertingkatkan, termasuklah polis di Raja Malaysia.